sekarang pukul 9. Kita borak gerak dengan Syah. Ni first time aku naik FL5 jalan jauh. Biasa FL5 naik test driver. First time jalan jauh lah. Jalan jauh. Kita harap Syah bawa dengan penuh serbat. Aku orang tua lah. Risau. Ya, aku risau. Aku orang tua bawa 100. Sebab dia kadang dia pergi Penang, dia bawa balik air. Dia takut tu. Kalau barang ni habis sold semua, laju. Okay guys, jom let's go. Turn Festival of Speed. Yeah. Alright, dah sampai ke arena. Ini mana dah pun? Dah masuk bus kat mana? Kemah vendor. Vendor kat sini kan? Kau bayar stesen kau kan 1 hari 2 hari kan? Satu hari 2 hari. Boleh lah. Masuk sini terus kan? Tak, kita sampai. Bosku. Bukan terbelah. Baik Kau sampai ke? Tak, saya tu sit up. Siap. Besok kita sambung. Alright. Lihat kita pergi makan dulu. Nasi ganda bawang pokok. Lepas tu kita pergi check out hotel. Besok lepas Jumaat kita pergi kat event. Kita jumpa dekat Pika Arena. Kita jumpa apa ni video lah. Habis release. Nasi ganda. Nasi ganda bawang pokok. Baiklah Azri, orang Penang. Tapi tetap datang event juga. Guys, so hari ni adalah hari event yang pertama, day 1. Okay, so kita dekat Pika Arena Butterworth untuk event Northern Festival of Speed Choi ni event. So kita ada buka booth di garage. Yang tengok kat belakang ni banyak gila kereta. So nanti aku akan bawa korang. Kita tengok sikit lah kereta apa yang ada. Kita akan set up. Kita akan set up. Right, ni dia kita punya orang kuat. Baik harap tak hujan lagi daripada ni. Kali tak apa, cukupkan 7 kali. Baru lepas. Orang Penang best sembang lagi. Dengan waktu dah bernilai 300 ribuan. Boleh. Next. Ali Kurban. Untuk pengetahuan apa, Ali Kurban ni lah organizer untuk event Red Bali. Okay. Next. Ni belakang. Ni belakang boleh tak? Ni belakang tu.
Lepas, mesti lepas. Go. Okay, next. Kita tengok motor Mania. Alright. Lepas. Jalan. Lepas. Here's the feeling, lepas. Faris ni bukan selalu Faris nak baca doa ni. Biasa dia masuk lokap, dia jatuh motor, dia banyak bumbung. Tapi hari ni dia nak buat special sikit untuk orang. Juga lagu. Tu tak ada macam kita. Ni dengan hukuk dia tu, dia sebab pendek dia tu kira handsome ha. Tu. Weh, kau nak baca doa Betul? Betul. So, yang di belakang sana semua dah berdekat dah, alhamdulillah. Boleh tak saya nak tanya semua yang dekat depan ni? Sekali lagi. Bebas Palestin. Bebas Palestin. Kita tutup dia ada ayat-ayat ini. Takbir. Okey, kita sambungkan takbir. Takbir. Okey, aku rasa lepas pula. Ada orang boleh volunteer lah. Mantap, Mai. Okay, alright. Okay, tadi test. Okay. Saya kira pula ke? Okay. Okay, go. Kiraan. Sabar. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Belum, okey. Kejap. Ready nak masuk. Standby kau. Okey, jap. Tunggu dulu green light daripada kru. Okey, kiri okey. Okey, driver okey. Okey, dengan kiraan 3, 2, 1. Alright. Semangat sikit, driver. So, bar mana yang naik dulu dia adalah pemenang. Okey, Bina, kau dah ready ke belum? Terima kasih. Come on lah. Bina ni mana? Aku nak dengar. Terima kasih. Sebelum Zat. Dia apa? Oh, tak apa. Jadi kita bagi Chan dulu. Chan. 3, 2, 1. Alright, so round 1. DC5. Super hashtag Northern
Festival of Speed. Jangan lupa tag Northern Speedo dan Faris Tansi juga. Okay, ready tak? Crew? Belum. Kau main two step waktu-waktu hujan, bye. Melecak amat. Aku tak tahan nak lepak lu. So esok hari kedua kita ada Battle of Influencer. Esok kita temu. Sebelah kiri aku adalah barisan-barisan Honda. Abang-abang Honda memang suka benda-benda macam ni, barisan-barisan kereta-kereta Honda. Dan juga kalau kau tengok dekat belah sana, ini adalah koleksi daripada Adib ESR. Seperti yang korang tahu, Adib ESR ni dia jarang turun event. So Choi dapat panggil dia untuk turun event, kira bertuah betul lah orang cakap. Faris, mantap lah kau. So ni adalah kereta-kereta lama dia. Ni kereta orang cakap apa? Orang panggil as Adib Toretto. Ni Porsche. Ni kita dapat tengok kat sini dia punya kereta racing dia. Memang dia dah make up. Norton Speedo. So terima kasih kepada Choi Motorsport, Norton Speedo sebab invite kita orang daripada KL punya geng, hantar loader sampai 7 biji untuk support event Norton Festival of Speed. So
adalah semuanya kereta-kereta drift. Dia memang ada drift session kat sini. So ini adalah semua kereta drift yang di set up. Semua lihat dekat situ. Boleh ya? Boleh ya?
Sekarang guys, kat event. Event kereta rosak, event kereta tak payah fikir. Banyak orang-orang yang pengalaman. Papa nampak. Power lah. Papa buat kereta nampak. Lepas tu kau cakap kalau kau pergi event kereta, kau tak risau kereta kau rosak. Banyak gila expert-expert yang ada. Idola, mantap. Dia boleh XT1 Boy, okay boy. Okay, bye. Dah. Nonton video. Oh, Kena aku. Apa? Yeah, media. Baiklah.
semuanya golongan-golongan Honda. Tak dengar. Okey, ini seterusnya. Gila. Sekarang Ikut line ni. kita nak start kita punya Okay, minta maaf sangat. Ikut line ni. Battle Influencer Port and Bank. Line kuning. So let's go guys. Okay, tengok. Kru-kru semua dah ready. Line. Essay ready Top on. Let's go. Let's go guys. Minta maaf. Okay. Nak kalah. Hey. Buat-buat ada Buat-buat ada. Kenapa betul kali bang? Kita punya champion. Kalah lah champion. Hey. Gagal mah. Ini hari downshift punya lah. Tu semua power mir dekat sana tau. Sana kan? Ha. Sini ada power mir juga tapi sana lagi ramai. Lagi ramai. Gila. Aku nak susun dari yang punya eksklusif masuk join ni. Township. FF5 selalu first round memang kalah. Walaupun aku dah dengan Honda, tapi kalau dengan saya ni kita tahu. Pun beza, boleh masuk. Doa dulu kita buat review dulu. Ya, yang apa dulu? Apa dia? Saya tadi dah tahu. Belakang dulu ni, tahu. Okey, yang belakang sana bolehlah rapat-rapat sikit. Nanti kita yang ujung-ujung mati tank tu, kita nak rapat-rapat sikit ke depan ni.